Kulit kuih ni bertumpuk-tumpuk macam ni, sini bersih, sini kotor, sini bersih, sini kotor, ni ada lobby apa sebab tadi kita buat video, kita buat rakaman video nak buktikan yang pencuci aircon ni boleh bersih kat sini. So jadi ni saya nak habiskan bersih. So kalau kulit kuih korang kotor hitam macam ni, macam mana cara nak bersihkan dia? First step korang basahkan dulu. Nampak kan, basah saja, daki-daki memang tak boleh hilang. Daki-daki memang tak boleh hilang. Ni daki sini tak boleh hilang. 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 Memang tak boleh hilang. Dia guna pencuci aircon, kita sembuh. Sekejap dia. Sembuh. Okay? Sini. Sembuh. Bila balik. Tengok sini. Automatik bersih. Bersih terus. Sini. Bersih terus. Nampak tak? Power tak? Sini tak, saya tak sembuh tadi kan? Tak keluar. Sembuh. Belah balik. Oh, power. Tengok sini. Tak bersih. Tak keluar lagi dia. Tembak dengan air. Tak keluar. Sembuh. Sembuh saja macam tu. Lepas tu bilas balik. Bersih terus. Nampak? Oh. Power kan? Power. Ni kalau kau cakap power juga, saya tak tahulah. Kalau harga RM45 orang kata mahal juga, kan tak berbaloi nak beli. Semua muka kau nanti. Sejadinya mana nak dapatkan dekat kita punya TikTok shop Hairul Cool, ataupun korang tengok dekat rumah muka biru, korang tengok dekat ruang komen, dia ada link pembelian dia. Okay?